Saya ingat ada satu kes tu dalam sepanjang karier saya lah sebagai doktor di kecemasan ini. Saya masih ingat ada satu kes itu. Di mana seorang pengasuh lah, satu pengasuh ini berlari. Saya tak ingat dia datang dengan motosikal ke, husband dia bawa ke, saya tak ingat. Tapi yang saya ingat, dia muncul di depan pintu kecemasan itu, bila pintu kaca terbuka, dia menggendong bayi sambil berlari. Dan kita pun tak tahu, tak sempat nak triage dan sebagainya, kita terus letak dia di risas dan sudah pasti melalui apa yang diceritakan itu kes yang tersedak susu lah. Dia kata anak tu tiba-tiba dia keluar sekejap saja pergi dapur ke macam mana, balik datang tengok anak tu dah tak sedar, dah biru. Aduh. Dah biru tak sedar.